Satu empangan dekat Malaysia ni lagi besar daripada seluruh negara Singapura. Ini adalah empangan bakun yang terletak di Balaga, bahagian Kapit, Sarawak. Luas empangan ni mencecah 695 km persegi, dan untuk perbandingan, seluruh negara Singapura pula bersaiz sekitar 728 km persegi. Empangan ni adalah hydroelectric dam terbesar dekat Asia Tenggara yang menjana 2,400 MW elektrik sejak tahun 2011. Tenaga yang dijana disalurkan di kawasan utama Borneo dan juga Sarawak Energy sampailah hari ini. Dan ini adalah bukti yang Malaysia cukup baik dalam renewable energy. Okey murid-murid, buka muka surat 67. Apa? Tak ada apa. Bosan lah cikgu. Kenapa tu? Belajar pasal empangan, bukan ada function pun. Tekan button tu. Lepas tu, relax. Tu, orang yang tutup empangan. Tangkap dia. Tak bosan lah kan?